warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengetua, barisan guru-guru serta pelajar SMA Busiah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini puasa yang ke-6 kita dapat sama-sama menunaikan solat duha, dan mungkin hari ini ada sedikit ujian kerana macam bekalan air macam dipotong pula, dihentikan. Mungkin ada nanti akan ada berita terkinilah tentang bekalan air di asrama. Sebab tengok tadi paip di depan ni dah tak ada air. Mungkin pelajar-pelajar perempuan pun dah ada di kalangan yang tak dapat mengambil wuduk kerana kekurangan air. Alhamdulillah, mungkin itu satu ujian bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini saya akan menyampaikan sikit tazkirah kurang 7 minit. Harap pelajar kita sama-sama dapat mendengar dan mengambil iktibarlah daripada apa yang saya sampaikan ni. Pelajar sekian, cuba kita bayangkan kita berjalan dalam keadaan yang gelap. Kita berjalan dalam keadaan yang gelap tanpa cahaya. Mungkin perasaan kita akan rasa takut. Kerana kita mungkin dalam perjalanan kita itu, langkah kita itu, kita akan terlanggar sesuatu yang bahaya. Mungkin kita akan jatuh dalam longkang bila kita berjalan dalam keadaan yang gelap. Begitulah juga ibaratnya kalau pelajar tidak mempunyai ilmu. Tanpa ilmu kita mungkin akan rasa keliru. Banyak keputusan-keputusan yang pelajar buat mungkin dibuat tanpa ada panduan dan bimbingan dengan ilmu yang pelajar ada. Tetapi dengan ilmu, ada pepatah mengatakan ilmu itu adalah pelita hidup. Ilmu itu adalah pelita hidup. Pelita, cuba kita pelajar dalam keadaan bilik yang gelap. Pelita ni kita letak dalam bilik yang gelap. Pelita itulah yang akan menerangkan suasana di dalam sesebuah bilik yang gelap. Dengan cahaya itu kita dapat melihat keadaan sekeliling dan kita akan jadi lebih yakin, rasa selamat, dan apa langkah yang kita maju ke depan, kita melangkah dengan yakin, dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah pelita hidup. Apa kepentingan ilmu dalam diri pelajar? Mungkin ada 4 kepentingan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, ilmu itu menerangi akal. Ilmu yang saya pelajari secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung dia akan menerangi akal pelajar. Dia akan membantu pelajar membezakan yang pertama ni, dia yang mana haram, yang mana halal, yang mana betul, yang mana salah, yang mana baik, yang mana buruk, dengan ilmu. Tapi tanpa ilmu mungkin perkara-perkara itu tidak dapat diolah dengan akal yang baik. Mungkin benda yang halal akan jadi haram, benda yang baik pada perhitungan emosi dan nafsu pelajar yang tanpa ilmu akan menjadi baik. Jadi dengan ilmu itulah akan menarik akal pelajar. Jadi, ilmu itu penting untuk membezakan perkara yang baik dengan perkara yang tidak baik. Yang kedua, ilmu itu juga untuk membentuk akhlak pelajar. Daripada akal, dia akan membentuk akhlak. Pelajar akan mengenal Tuhan. Yang kedua, pelajar akan hormat akhlak, hormat kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru, rakan-rakan. Dan pelajar daripada akhlak itu akan lahirlah sifat-sifat yang beradab, sabar, bersopan santun dengan rakan-rakan. Jadi dengan ilmu itu dia akan membina akhlak pelajar, akan membina kepribadian pelajar lah dengan ilmu yang anda yang pelajar pelajari. Jadi ada sekiranya ilmu ini, ilmu yang pelajar pelajari, anda tahu bulan puasa ni wajib puasa. Tapi mungkin kalau pelajar tak puasa, maknanya ilmu itu belum menerangilah, belum membina akhlak anda. Ilmu ada tapi tak disusuri dengan akhlak yang baik. Begitu juga
Supaya pelajar tahu hormat kepada ibu bapa itu wajib, penting. Tapi kalau ada ibu bapa dengan pelajar yang ibu bapanya tegur, minta pertolongan, masih dilayan dengan perkataan-perkataan yang contoh kan, mukanya yang tak rasa tak puas hati, minta tolong pada ibu bapa, itu maknanya ilmunya belum menerangilah. Ilmu tu tak jadi pelita lagi dalam hidup kita. Jadi pelajar tahu hormat ibu bapa itu, hormat guru-guru itu wajib, penting. Jadi kalau ada ibu bapa kita minta pertolongan pada kita lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Kerana pada pelajar supaya ada ilmu tentang patutnya taat kepada ibu bapa itu. Yang ketiga, ilmu ini dapat memandu pelajar daripada kesesatan. Saya percaya pada pelajar ni semuanya ada handphone. Kan? Bila ada handphone tu memang apa yang anda lihat tu dalam laman-laman sosial tu. Jadi kalau tak ada ilmu, mungkin banyak perkara-perkara yang anda lihat itu anda akan terima secara bulat-bulat tanpa mengolah. Tapi dengan ilmu itu dia akan jadi satu penapis tentang ilmu-ilmu yang anda dapat. Anda akan dapat membezakan mana yang baik untuk anda lihat dan mana yang tidak baik untuk anda lihat. Jadi ilmu ini dapat memandu anda daripada kesesatan, terutama daripada zaman sekarang ni, yang zaman teknologi. Di handphone tu sebenarnya boleh jadi baik dan boleh jadi tidak baik. Tapi dengan ilmu yang anda perolehi dan amalkan dengan baik, insya-Allah handphone itu akan menjadi satu manfaat kepada diri anda. Dan yang ketiga, yang keempat, ilmu ni akan mengangkat darjat sesiapa saja yang berilmu. Jadi bila anda berilmu, darjat anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa beruntungnya para pelajar bila para pelajar masuk ke kelas, dengar cikgu menyampaikan pelajaran, ataupun ketika cikgu tiada, para pelajar membaca buku. Itu satu proses menuntut ilmu. Bila anda melalui proses ilmu, anda akan dapat ilmu, dan ilmu itulah yang akan menyebabkan darjat anda akan diangkat. Mungkin ada yang hadis Nabi yang ditulis di blog mesyuarat tu kan. Siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, siapa yang menginginkan dunia juga dengan ilmu, siapa yang nakkan kedua-duanya juga dengan ilmu. Jadi kalau nak darjat anda diangkat di dunia dan di akhirat, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Jadi harapan saya untuk para pelajar, alhamdulillah suasana pembelajaran persekolahan di Malaysia ni agak baik. Para pelajar dapat kemudahan yang sangat baik, dengan kelasnya yang baik, dengan cikgunya yang baik. Jadi satu nikmat yang mungkin para pelajar tak harus lepaskan untuk menuntut ilmu. Kerana mungkin ada setengah tempat nikmat-nikmat ni tak dapat dinikmati oleh kanak-kanak, remaja-remaja yang sosial dengan anda. Jadi ini satu nikmat. Jadi nikmat ni jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Ada pepatah Arab mengatakan bahawa menuntut ilmu ketika usia kecil ni umpama mengukir di atas batu. Tetapi kalau menuntut ilmu di usia tua, umpama mengukir di atas air. Faham-fahamkanlah. Jadi kalau di atas batu tu kita ukir, jangan kekal lama. Jadi kalau pelajar tekun ketika usia ini, tekun menuntut ilmu, insya-Allah ilmu itu akan kekal nanti dan akan menjadi panduan hidup anda pada masa akan datang. Tetapi kalau anda bertangguh-tangguh, nanti umur dah berusia baru nak menuntut ilmu, dia ibarat mengukir di atas air. Dia tak kekal lama. Tak kekal lama. Ilmu tu susah mungkin untuk anda hafal dan ingat. Tapi kalau usia sekarang, insya-Allah dia akan kekal dan lama dia akan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan anda pada masa akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat diamalkan, diambil sikit pengajaran, dan Allah memuliakan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang lembut, dan ilmu yang dapat membimbing kita di dunia dan akhirat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.